Okay guys, last order aku hari ni. Hahaha. Korang nak tahu aku hantar untuk siapa ni? Haha, surprise. Welcome back gang to Clement Gary Channel. Okay, hari ini 10 hari bulan 8. Hari ini adalah hari cuti umum awal Muharram di Kuala Lumpur. Okay geng, aku tak buat apa kat rumah, so aku datang sini untuk buat food panda walker part time 4 jam. Okay, aku masuk pukul 12 sampai 4 petang. Aku cuba hari ni sebab hari ni hari cuti, so aku tak expect pun nak harap dapat banyak. Kalau ada order tu adalah mungkin agak sepi sikit kot sebab office pun banyak yang tutup. Cuma kedai-kedai yang dah buka ni. Okay, sebab aku kebosan, aku datang, aku buat video untuk korang. Macam biasa, orang kena tunggu video aku ni sampai akhir, sampai aku habis shift. Nanti aku update aku dapat berapa order, berapa gaji aku, dan juga berapa jauh aku jalan. Ada order tu adalah, tak ada nak buat macam mana. Okay, stay tune. Jumpa di akhir shift. Okay. Okay guys, last order aku hari ni. Hahaha. Korang nak tahu aku hantar untuk siapa ni? Haha, surprise. Dan sangat di luar dugaan. Di luar jangkaan, luar dugaan. Ini bukan calang-calang orang aku hantar ni. Okey. Siapa punya? Tunggu. Okey. Haha. Korang nak tahu tadi tu order untuk siapa? Okey, aku hantar order untuk atlet Malaysia yang tengah kuarantin di hotel di ibu negara, iaitu Mr. Wilson Sim. Okay, perenang yang berasal dari Sarawak. Okay, ini dia. Kau nak tahu? Ini dia. So, yang tu pun apa ni? Order tadi tu dari fan dia. Dari fan dia yang hantar. Tak sangka hari ni boleh hantar makanan untuk atlet So very proud to be Sarawakian, and also very proud for Wilson Sim yang beraksi di Tokyo. Okay, walaupun tidak mendapat ingat, tapi kita tetap berbangga. Sekarang ni saya nak jalan sana, saya nak bank in duit dulu, lepas tu kita cerita lagi. Okay geng, aku dah habis shift hari ni. Okay, hari ni cuti Mahal Hijrah. Okay, aku dah balik ke LRT. Dan hari ni aku tak expect dapat order lebih dari 4 kot. Sebab hari ni cuti, tak ada orang yang kerja office. Tapi puji Tuhan lah, aku dapat juga ni 8 order. Tapi berjalan agak jauh jugalah. 8 order aku dapat. Yang paling jauh dari Pavilion, hantar ke hospital Tongshin Hospital, dekat dengan Pudu Raya ataupun Pudu Central. Kat situ lah paling jauh tadi. Lepas tu yang lain dalam shopping mall, area-area sini je. Okay, dapat tak banyak, dapatlah ni total payment hari ni 4 jam aku kerja. Korang tengok sendiri kat sini.
Aku dapat berapa? Aku dapatlah dalam RM41. Macam tu lah. Aku dalam base 3 lagi. Dan berapa jauh aku jalan, korang boleh tengok kat sini juga. Okay, saksikan. Okay, dan yang hari ini aku hantar pelik-pelik. Aku hantar surprise birthday cake di dalam bangunan yang sama. Dan juga aku hantar order dari seorang fan atlet kita, iaitu Wilson Sim, di mana beliau sekarang ni sedang quarantine. Hari ini katanya last day quarantine. So okay, itu yang dapat saya buat hari ini. Hari ini hari cuti. So guys, terima kasih kerana menonton video saya ini. Dan saya gagahkan diri juga jalan kaki ke sana. Okay, sampai kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Jangan tak tengok. Okay geng, bye.